Jom tertarik tu. Kita menang je, jaga relax. Sentul tak ada apa-apa pun. Mana view Sentul? Sentul tak ada apa-apa lah, relax. Okay, share. Share. Boleh ke cikgu? Tak boleh. Minum kau, sekejap lagi kau main terpelocot. Main sini lah. Okay, MSS di Kusel memakai jersey berwarna hijau. Jersey tradisi kita. Ini bawah 15 tahun ya. Ini bawah 15 tahun. Manakala PID Sentul memakai jersey berwarna pedal pop pelangi. Thank you. Satu percubaan yang sangat bagus daripada PLD Sentul, terus membuahkan hasil. MSS di Kusel tersentak dengan gol awal. Kita nak tengok macam mana dia bangkit selepas terkena awal ni. Boleh ke tak? Lagi lah. Dah, aku bagi. Tu dekat belakang pengantin. Apa je kau? Ha? Hantar kat siapa? Tak ada. Fikri. Ada? Tak ada. Tak apa, dah dapat dah. Dapat? Tak kena Ridwan. Yang share lagi. Oh, Fikri lain kan, ni aku yang say. Dengan Sentul. PLD Sentul. Ganja je dia. Kau sempat dengan ganja? Sebab tak lepas. Yang tu hampir-hampir nak buang dia. Dia ada something. Dia ada mimpi anda.
Oi, habis. Ya. Ni U15. U15. Ni adalah friendly match ataupun kita orang panggil test match lah. Masa latihan pusat ni kita cuba aturkan beberapa test match untuk nak drop player. Jadi kita dah tak boleh lawan sesama pasukan yang ada kat Selangor, jadi kita kena pasukan yang luar. Jadi ni adalah tim MSS di Kuala Selangor menentang PLD Sentul PLD Sentul. Ada kat stiker tu, ada kat stiker. Ni baru start dalam 5 minit. Mungkin main 3 half ataupun main 2 half 35-35 ataupun main 3 half 20-20. Biasa kalau friendly match kita buat 3 half 20-20. U15. Bongkai dah tukar acara dah sekarang ni. Bongkai dah main satu. Okey, satu save yang baik daripada keeper. Keeper nak drop lagi seorang. Player Padang nak drop lagi dalam 5 orang. Bawah 15 kita nak drop dalam 6 orang. Dalam ada daripada Raja Muda Musa ada 2 orang. Ada Safri dengan Syuib. Saleh tak pasti lah dia kalau player utama tu rasanya tak dimainkan sangat lah, sebab kita dah tak nak nilai lah player kita yang biasa tu. Kita nak nilai player yang dalam 50-50 okay? Tak tahu sebab bateri saya dah nak juga ni. Kalau sempat untuk bawah 15 ni pun dah kira. Sebab head coach nak tengok Head coach nak buat video analisis nanti. Jadi saya kena rakam dan live lah bawah 18 sebab head coach dia ada kat sini. Jadi head coach dia dah boleh analisis secara live.
Kusel hijau. Kusel hijau sentul warna pedal pop. Tak bawa power bank. Hampir. Hey, loose lagi ni, defend loose. Masa defend loose ni lah rindukan Ziyad. Gol kedua, tandukan bola udara. Masalah bola udara. Okey, jadi kita outcome yang macam ni yang kita nak, sebab nanti kita nak analisis mana, kita cari punca dia. Kalau kita dapat detect dari awal, nanti kita ada solution dia. Jangan kalau pergi test match menang dalam, jadi kita tak ada ruang untuk kita repair team. Kalau test match ada problem, bermakna ada banyak lagi yang team tu kena improve. Jadi kita ada masa 2-3 hari lagi untuk kita cuba perbaiki mana tempat yang kita rasakan tak berapa kuat. Keeper Kusel ni sekarang ni keeper Sojana. Kita ada Daniel seorang lagi, lepas tu kita ada Adam seorang lagi. U15. Ya, Kusel hijau. Saya tak boleh janji U18 boleh buat live tak, sebab bateri dah drain sangat lah. Kalau ada budak-budak yang boleh pinjamkan power bank boleh lah.
Saya Mik nampak macam Adam Zarif tu. Mik Adam Zarif. Syuib main tepi. Kemudian kita ada Ayub. Nabil. Kita ada Nabil yang sedang main sekarang ni. Yang sedang main sekarang ni saya sebut nama Adam Zarif rasanya yang main Mik bersama dengan Nabil. Syuib kanan. Syuib Raja Muda Musa. Saya tak nampak sangat sebab saya berada jauh. Saya berada jauh, saya tak nampak sangat player tu. Ni pun nak tengok skrin, nak baca komen pun kadang-kadang saya tak terbaca sebab silau cuaca panas. Kita kena ingat ni adalah test match. Okey, bukan perlawanan untuk kita menangi, tapi perlawanan untuk kita repair team. Jadi mungkin kita tak turunkan barisan terkuat kita, tapi kita turunkan barisan player-player yang kita rasa akan dinilai. Yang apa orang kata, yang coach masih lagi dalam dua. Jadi kalau macam ada player-player yang kita kenal tu tak dimainkan, mungkin dia dah selamat lah. Dia dah selamat, dah dapat tempat. Jadi mungkin dia tak dinilai dalam match ni. Striker nampak macam acak main tu. Acak main. Rafa macam Rafa tu, tapi tak tahu. Oh, copot. Striker copot. Boleh share-share lagi
kabarkan kepada parent-parent yang ada anaknya bermain, okay, boleh share ke group mana-mana. Okay, meriahkan sikit kita punya live. Weh, Syarizan, apa nama keeper tu? Apa nama keeper tu? Ha? Zafran. Okay, Zafran. Dari Saujana kan? Okay, keeper Saujana. Keeper Saujana Zafran. Keeper yang dua lagi tu saya kenal lah. Seorang lagi Daniel, seorang lagi Adam. Kalau yang saya tak kenal ni, mana dia daripada Saujana lah. Ya, bukan pink, dia warna pedal pop. Warna ice cream pedal pop. Tak ada follow up. Dia orang kalau dah nampak bola tu dalam kawasan 30 ela di bawah kaki Adam Zarif, memang dia akan try bola tu. Jadi bila dah nampak situasi tu, sepatutnya dah ada player yang akan melakukan follow up. Bola rebound. Saya tak pasti list 11 yang diturunkan, sebab coach tak bagi tahu kan. Jadi saya pun tak nampak. Saya berada jauh, agak jauh daripada padang. Jadi saya zoom saja. Jadi bila dah main macam ni, kita tak kenal muka player. U15 hampir menghasilkan gol sendiri. Test match. Ni test match. U15. Ni test match untuk kita drop player lah. Okay, Sentul mendapat tendangan sudut.
Copot. Copot. Pejam mata ke tanduk? Kemas dia punya hantaran, dia punya posisi apa, dia punya kedudukan pemain tu teratur. Ya, memang patutlah sebab dia kan pasukan PLD juga. Dia PLD ni pusat melatih player-player yang dipilih daripada seluruh daerah dalam negeri tersebut. Manakala MSSD ni adalah pemain-pemain yang dikumpul dalam daerah tu, terdiri daripada PLD, terdiri daripada sekolah-sekolah lain untuk mewakili daerah tersebut ke kejohanan peringkat negeri. Jadi MSSD ni kira tim yang lagi besar berbanding PLD lah. Betul, MSSD ni lagi besar. Sebab MSSD ni dia himpunan player daripada PLD dan player daripada sekolah-sekolah biasa untuk mewakili daerah ke peringkat negeri. Manakala PLD ni tim sekolah dia je. Tapi tim sekolah dia pun player-playernya adalah yang selected. Macam tim MSS di Kuala Selangor ni, lebih kurang daripada 50% pemainnya adalah terdiri daripada PLD Dato' Arun. Jadi yang selebihnya adalah daripada sekolah-sekolah yang menyertai kejohanan MSSD lah. Kita nilai dengan panel apa semua, kita tengok. Ada juga player-player daripada PLD Dato' Arun yang keluar masuk ke sekolah biasa, dan kita dah sedia maklum dengan kebolehan dia orang. Jadi kita pilih balik untuk masuk balik dalam tim. Dari segi jurulatihnya memang kita dah ada jurulatih yang telah kita lantik, yang track recordnya pun agak baik. Itu adalah head coach. Head coach adalah daripada jurulatih yang telah dilantik oleh PT dan dipersetujui oleh PPD. Dan assistant coach adalah dari sekolah Johan MSSD biasanya. Assistant coach adalah dari coach yang Johan MSSD. Tetapi jika coach tersebut menolak daripada memegang jawatan tersebut, sekali lagi PT akan melantik coach daripada sekolah-sekolah yang lain, yang kita sedia maklum lah dengan kebolehan-kebolehan mereka.
U15, U15. Masih ada lagi. Kalau Selangor masih aktif lagi PLD-nya sebab SFC yang mengambil alih program PLD ini di Selangor. Selangor FC. Selangor FC yang mengambil alih semua aktiviti PLD di negeri Selangor. Negeri lain saya tak pasti. Tapi kalau di negeri Selangor masih sangat aktif lagi. Walaupun bukan di bawah NFDP, tapi masih lagi berjalan seperti biasa. Masih ada liga dia sendiri. Kita panggil Liga Akademi Selangor. Kalau ada yang perasan, untuk test match macam ni, biasanya coach akan memerhati saja dari tepi padang dan jarang memberikan arahan. Jarang memberikan arahan ataupun kita panggil remote. Sebab kita nak tengok, kita nak nilai macam mana player tersebut membuat keputusan dalam situasi tersebut. Jadi itu semua adalah karakter-karakter yang akan dinilai, sama ada player tersebut dapat handle situasi tersebut dengan cara yang baik. Sebab masa game nanti memanglah coach akan remote kat tepi padang kan. Tapi itu dalam game. Tapi dalam situasi macam ni, kita nak tengok apa yang player tu boleh buat tanpa arahan. Dengan briefing awal saja. Kau buat macam ni, kau main macam ni. Tengok dia buat ke tak apa yang kita suruh tu. Bawah 15. Okey, tamatlah sudah separuh masa pertama. Okey. Satu half yang saya kira berkualiti lah. PLD Sentul ni bawah MSSD apa? MSSD Kepong. Kepong kot. Oh, Sentul. Bawah 18 jap lagi. Habis game 15 ni baru bawah 18.
Okay, ni adalah set kedua. Kita boleh buat 2 set Yang dah main tadi, set pertama ada friendly test match. Friendly. Friendly kita melintasi negeri daripada Selangor kita ke KL. Sebab kita dah tak boleh sebenarnya nak buat friendly sesama Selangor. Sebab kita akan berentak sama Selangor minggu hadapan dalam MSSS. Jadi kita kena cari opponent yang luar daripada kawasan Selangor. Dia boleh kalau nak merentak sama Selangor, tapi kena cari daerah yang tak sama grouping. Tak sama grouping masa MSSS nanti. Untuk MSSS di Kuala Selangor telah diundi bersama dengan bawah 15 tahun ya. Bawah 15 tahun diundi bersama 2 Kuala dan 2 Hulu. Dan 1 Sabak Benam. Okey, 2 Kuala ni bermakna Kuala Langat dan Kuala Selangor. Hulu Langat dan Hulu Selangor berada dalam grouping yang sama dan tengah-tengahnya ada Sabak Benam. Jadi kalau nak buat friendly tak boleh dengan Kuala Langat, tak boleh dengan Hulu Langat, tak boleh dengan Kuala Selangor, tak boleh dengan Hulu Selangor dan tak boleh dengan Sabak Benam. Sebab itulah tak ada friendly dengan Sabak. Biasa tahun-tahun sebelum ni kita dengan Sabak memang opponent tetap kita lah. Ya, satu grup sampai 5 tim. Sebab Selangor ni dia ada 10 daerah saja. Selangor dia ada 10 daerah. Hulu Selangor, Kuala Selangor, Sepang, Sabak Benam, Petaling Perdana, Petaling Utama, Kelang. Okey, jadi 10 kita bahagikan kepada 2 grouping. Johan dan Naik Johan kumpulan terus ke semi. Johan dengan Naik Johan terus ke semi. Kalau mengikut format lama, format ni dah 5 tahun kita pakai. Kalau mengikut format lama, dia bahagikan kepada 3 grouping. 3 grouping dia akan jadi 3-3-4. Jadi bila 3-3-4 tu nampak macam tak adil lah. Ada tim yang kena lawan 3 kali dan ada tim yang hanya lawan 2 kali. Bila 3 grouping ni kita akan masuk ke pusingan XY kita panggil. Semua Johan kumpulan akan layak dan 1 atau 2 tempat kedua terbaik Johan dengan Naik Johan akan layak dan 1 tempat ketiga terbaik yang layak untuk peringkat XY lah. Jadi nampak macam rumit sikit dia punya penilaian untuk layak ke pusingan kedua tu. Jadi atas perbincangan dalam mesyuarat PT Selangor, kita memutuskan untuk bahagikan kepada dua grup terus. 5A, 5B. 5 grup A, 5 grup B. Jadi kau lawan lah 4 kali seorang lawan. Lepas tu Johan dengan Naik Johan terus ke semi. Juara bertahan 15 Kelang. Juara bertahan 18 Langat, Hulu Langat. Kelang tahun lepas mengalahkan Kuala Selangor, tim kita di semi-final. Tendangan penalti. Kelang leading 1-0, kita terus balas 1-1. Kuala Selangor leading pula 2-1. Dah nak habis masa perlawanan dah. Kelang menyamakan kedudukan 2-2. Lepas tu tendangan penalti, Kuala Selangor gagal menyempurnakan 2 tendangan penalti. Lepas tu Kelang layak ke final lah. Kelang layak ke final. Jumpa dengan Gombak ke jumpa dengan apa lah, lupa lah. Tahun lepas kat Hulu Selangor. Saya sebenarnya tahun-tahun akhir perkhidmatan sebagai PT ni amat berharap tahun ni kita Johan bawah 15 tahun ni
Sebab sepanjang 10 tahun saya memegang jawatan sebagai PT ni, kita dah bawah 18 tahun sangat berjaya. Bawah 18 tahun sangat berjaya. Kita masuk 3 atau kita masuk 4 ataupun 5 final, dan kita telah menjuarai 4 kali bawah 18 tahun. Kategori bawah 18 tahun. Tapi bawah 15 tahun ni sentiasa ada masalah. Kita dah rasa tim tu solid kan. Dah rasa tim tu solid. Tengok-tengok grouping tak lepas. Paling jauh kita pergi naik Johan di Sabak Bernam 2017 sih. Sabak Bernam. Kalah dengan PP. Kalah tendangan penalti juga. Tu biasa tempat ketiga, keempat, tu biasa lah tu. Tempat ketiga, keempat. Bawah 15 ni tim dia baik. Dia sentiasa lepas grouping. Tapi sangkut kat semi ataupun kalah final. Tak. Betul-betul. MSSM nanti akan ada player daripada Bukit Jalil akan turun, daripada SFC akan turun, daripada section 11 semua akan turun. Kita akan select balik untuk mewakili Selangor lah. Dan MSSM tahun ni akan diadakan di Penang, USM, insyaAllah bulan 8 nanti. Memang Cikgu Apan, memang Coach Apan tahun ni bawa. Saya request khas khidmat Apan daripada PPD, dan PPD pun bersetuju, telah memberi pelepasan penuh kepada Cikgu Apan, dan dia akan bawa tim tahun ni lah. Baru bermula separuh masa kedua ya. Pening juga Cikgu Apan nak ubah balik taktik Arsenal tu. Sebab produk ni adalah produk Chelsea dengan produk Man City. Produk ni adalah produk Chelsea dengan Man City Sebab Haris Hawk ni adalah ex saya punya. Saya latih dia orang daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tapi bila dah naik tingkatan 3, saya lepaskan jawatan tu. Manakala yang tingkatan 2 ni adalah hasil pertama Coach Kimi Kimi biasalah Pep Guardiola. Kimi Man City lah.
Adam Keeper dah tukar Adam. Mungkin set 3 nanti masih pada yang memberikan gift. Mungkin set main 3 set Set 3 nanti kita akan pakai Daniel. Jadi setiap player ada satu save yang baik daripada dia. Setiap player ada ada ruang yang sama untuk menunjukkan kelebihan masing-masing. Ada ruang, ada peluang yang sama. Siapa tu? Rafa, Don. Okay, yang dah main sekarang Saleh, Don, Rafa, Acap, Rafa. Tu striker kembar kita. Bukan kembar dalam perut, tapi kembar atas padang. Kalau Rafa main, Acap main. Kemudian ada Amir, Palo, ada Panda. Oh, ni full Datuk ni. Line up full Datuk. Ada Black. Tu Black yang clear bola tadi, Black. Ni line up full Datuk. Saya tak pastilah. Dia berdasarkan situasi. Tetapi biasa bawah 15 tahun ni kita pakai 442 diamond lah. 442 diamond ataupun 352. Kadang-kadang tengok opponent. Kalau opponent kita jenis yang negative football, kita pakai yang ultra attacking. Kalau opponent kita jenis yang ultra attacking, kita akan pakai tactical defending. Andek dah main tadi rasanya. Palo ada. Palo ambil center back. Palo digandingkan dengan pair baru dia, iaitu Black. Sebab pair lama dia, aduh, sedih. Ziyad injured masa training terakhir pemilihan. Ziyad, kalau tak Palo dengan Ziyad tu kat tengah CB tu 4 dengan 5 sedap lah. Seorang ada ketenangan, seorang ada agresif. Ni kat Raja Abdullah ya. Raja Abdullah Kepong. Itu Saleh Don, Amir, hantar kepada Panda, balik kepada Saleh, terus kepada Rafa,
bersedia di tengah Acap. Oh, tak berjaya melakukan hantaran bintang ataupun crossing. Betul, Raja Dol. Raja Dol. Ingatkan Raja Gopal tadi. Nasib baik orang sebut Raja Dol. Raja Dol lah. Kalau dulu dah kena ukur gantung lah tu, sebut nama raja macam tu. U18 jap lagi. Lepas game 15 ni baru U18. Tapi rasanya dah tak live kot U18 sebab bateri dah ada 40% ni. Tak ada yang bawa power bank. Mungkin juga, mungkin sebab padang lah. U18 dengan gombak petaling utama Kuala Langat. Sabak benam juga rasanya. Okay. Live dah rekod. Live dah rekod. Live ni boleh ambil nanti, boleh download. Saya dah share jadual-jadual, saya dah share kat wall TT saya, boleh tengok. Jadual dan grouping saya dah share kat TT saya. Adam. Keeper Adam. Line up ni line up full Datuk .
Line up full dah untuk set kedua ni. Meet biasa lah, Saleh dengan Panda. Meet Saleh dengan Panda. Tak, sentuh KL lah. Sentuh KL. Padang SMKA Kusel kat Kuala Selangor lah. Dekat dengan turf hockey SMK Pekalang Pematang. Type je SMKA Kuala Selangor. Sekolah Menengah Kemasan Agama Kuala Selangor. Ref adalah ex-player kita juga tu. Ex-player kita. Tahun lepas dia main dengan kita bawah 15 tahun Tahun ni dia berpindah ke Sentul. Kalau siapa-siapa yang kenal lah, nama dia Gun. Lepas tu dah tak boleh sebut dah yang belakang tu, nanti kena ban. Ya, Dato' Aram masih lagi PLD dan kita dah kembangkan ke kategori wanita. Untuk tahun ni ada tim wanita. Yang faham tu faham lah. Yang faham tu faham memang kenal lah nama Gun tu. Player kita tahun lepas. Ya. Nama dia lain. Nama dia baik. Ayah dia bagi nama elok. Tapi bila dah sampai asrama, macam-macam nama diubahnya. Tapi kita sampai dah tak kenal lah nama sebenar dia. Dia panggil nama panggilan ni. Ya, semua masih PLD kekal. Yang di negeri Selangor semua yang dulu kekal PLD. Cuma rasanya PP je. PP je dah diambil alih oleh SFC. Yang lain kekal. Okay, Adam dikeluarkan dan Daniel dimasukkan. Okay, keeper yang memakai jersey Musang King kat sana tu adalah Daniel.
U15, U18 kejap lagi tengah briefing. Adan Zarif dah keluar. Dia main set pertama tadi. Form 1 tak adalah. Form 1 masa pemilihan hari tu adalah kita bawa Pacak dengan Putra. Tapi bila dah ke latihan pusat ni rasanya tak ada Form 1 yang terpilih. Lainlah kalau dia outstanding betul. Biasa yang mewakili MSSD ke MSSS ni biasa kita ambil player Form 2 dengan Form 3 sajalah. Sebab lagi satu dari segi fizikal dan yang keduanya dari segi kematangan lah. Form 1 boleh bawa masa pemilihan boleh untuk kita dedahkan dia untuk persediaan tahun hadapan. Tapi untuk kompetitif game rasanya masih belum bersedia lah Form 1 tu. Form 2 ramai outstanding player. Kita ada Acap, kita ada Rafa, kita ada Black. Kalau tak Ziyad ada, ramai Form 2. Syak ada ni. Syak ada, kita bawa sekali. Dah nak habis ni, half kedua dah. Dia main 2 half je. Dia main 2 half sahaja. Sebab cuaca pun nampak macam dah ke arah mendung. Tengok ramalan cuaca tadi pun hujan dengan ribut petir kat KL petang ni. Jadi kita pun risau takut 18 tak sempat main. Jadi kita buat 2 half saja, bagi peluang untuk 18 pula lagi. Sebab 18 lagi ramai nak drop player. 18 ada 27, mana 7 orang lagi kita akan drop. Sentul warna pedal pop. Kuala Selangor warna hijau. Ya, U15. Tu U18 pakai baju Croatia. U18 tengah warm up pakai baju Croatia. Semua dah main. Yang main 2 kali pun ada. Yang terpaksa diturunkan 2 kali pun ada. Ui, lengoh buat live, tak ada stand.
Kalau agak mabuk pening kepala sikit tengok live saya, minta maaf lah. Saya masih lagi tak berpeluang untuk beli tripod. Benur daripada sekolah mana? Biasanya saya tak kenal sangat nama orang ni. Saya kalau dari sekolah tu saya kenal sikit muka je. Yang pasti daripada sains dah turun dua-dua tadi. Raja Ali. Kalau player Sentul saya tak tahu lah. Player Sentul saya tak kenal. Mio set pertama tadi. Okey, azan Azan. Okey, bawah 18 tengah ready. Bawah 18 memakai jersey Croatia. Tu Adli yang sedang warm up. Okay, nak menjolokkan dia Haaland. Okay, dia tahun lepas bermain dengan Kelang tapi tahun ni dia dah pindah sekolah ke Sarjana Utama. Jadi tahun ni dia mewakili Kuala Selangor. Jadi tahun lepas dia musuh, tahun ni dia ayam tambatan kita. Nak interframe je, tengok orang buat live lalu depan ni. Tahun ni Kuala Selangor ada Zafar main sekejap lagi. Tahun ni Kuala Selangor kita mendapat khidmat 3 orang pemain SSN pemain yang sedang berlatih di SSN 11 Shah Alam. Seorang bawah 15 tahun iaitu Muiz, mid kita nombor 6, dan dua orang bawah 18 tahun, ex player kita dan ex player JDT iaitu Sazwan, dan seorang lagi ex player bawah 15 tahun lepas yang skor gol cantik menentang Kelang pada peringkat semifinal. Gol penyamaan Amru dan Sazwan akan bermain kategori bawah 18 tahun, manakala Muiz memperkuatkan tim bawah 15 tahun. Dia prosedur untuk menggunakan khidmat player SSN ni, mestilah player tu sekolah terakhir dia masa sekolah rendah tu adalah dari daerah yang kita nak gunakan. Kalau Muiz ni dia kat Sarjana Utama, jadi daerah dia adalah daerah Kuala Selangor, jadi kita boleh panggil dia.
Okay, kita boleh panggil player SSN ni, dia akan turun waktu MSSS ni, dia akan turun mewakili daerah masing-masing. Dan jika ada daerah yang tak nak pakai khidmat diorang, daerah lain boleh request khidmat player SSN ni dengan persetujuan PT daerah yang diwakili oleh player tersebut. Macam ada 2 tahun lepas masa kat Sabak Benam, ada seorang player SSN daripada Kuala Selangor, nama dia Suarez. Jadi tempat dia tu di Kuala Selangor dah ramai posisi dia, iaitu posisi nombor 11. Jadi Kuala Selangor tak pilih dia dalam 18 terakhir, dan Sabak Bernam telah memohon untuk menggunakan khidmat player tersebut. Jadi dia orang buat surat isi borang dan saya telah sahkan, saya benarkan dia bermain untuk Sabak Bernam. Alhamdulillah dia mewakili Sabak Bernam pada tahun tersebut. Sabak Bernam tuan rumah dan berjaya membantu Sabak Bernam buat pertama kalinya layak ke semi final. Okey, dia prosedur dia macam tu. Kalau ada player SSN yang nak turun, kita akan nilai dia sama dengan player-player daerah yang lain. Kita akan panggil dia untuk latihan pusat, kita akan panggil dia untuk pemilihan. Tak ada layanan istimewa. Kita akan panggil sama dengan player lain, tapi mestilah terpilih, sebab player SSN ni another level orang panggil. Tapi kalau tak terpilih, kita boleh lepaskan dia dan dia boleh mewakili daerah lain dengan persetujuan PT daerah asal dia. Ni U15. Ya, Amru main Kusel. Amru dah 2 tahun dah main dengan kita. Bawah 15 tahun tahun ni dah main kita. Jauh babi koi. U18 tak main lagi, tapi bateri saya dah tinggal 20%. Jadi kok ada anak saya nak call nanti ke, saya akan spare bateri tu. Dan mungkin saya takkan buat live lah bawah 18 tahun ni. Padang Raja Abdullah Kepong. Hampir saja, tapi hampir tidak membuahkan gol. Nampak kat sini masalah Kusel adalah final pass.
Final pass. Dia boleh bawa bola ke depan, tapi dia punya crucial pass tu yang sepatutnya ada something tu masih lagi buntu. Tak tahu siapa yang nak buat final pass. Orang yang terakhir menghantar bola tu macam dah tak ada hala tuju. Kawalan yang bagus daripada Sentul. Tergesa-gesa, tindakan yang saya anggap tergesa-gesa daripada Saleh kat situ. Sedangkan dia boleh ada ruang lagi untuk dihantar bola tu. Tak perlu pun dia buat macam tu sebenarnya tadi. Syami dah main tadi. U15. Dah nak habis ni U15 ni. Tendangan sudut. Udang. Tepilah. MSSD Kuala Selangor lawan dengan PAD Sentul. Buntu. Macam tak ada arah. Nabil dimasukkan untuk menggantikan, tak tahu siapa yang keluar.
Ya Allah. Siapakah yang buat mistake tersebut? Rasanya Anas dengan Muiz dah main tadi set pertama. Dengan sudut lagi. Acap dikeluarkan. Dimasukkan balik Syami. Lawan Sentul lawan Kusel. Ada kat stiker atas tu. Dah nak habis ni. Sekejap lagi bola 18 pula. Tak maaf lah, bola 18 saya tak dapat buat live sebab bateri dah tinggal belah-belah lah. Saya ingat tadi nak buat live separuh masa pertama untuk bawah 15, separuh masa pertama untuk bawah 18. Tapi sebab rakaman untuk bawah 15 ni kita perlukan untuk analisis nanti, jadi saya terpaksa buat live full untuk bawah 15 tahun. Dan tak ada live untuk bawah 18 tahun lah. Sentul warna pedal pop. Yes, satu sahaja dapat. Tapi tak tahu, tak nampak siapa yang skor. Satu sahaja. Begitulah tamat dengan keputusan 2-1. Okey. Wabillahi taufik.